adil, efisien, telus. Assalamualaikum semua. Mulai 1 Julai 2025, penstrukturan semula tarikh elektrik akan dilaksanakan berdasarkan 3 prinsip utama. Adil, efisien, telus. Maksudnya apa? Pertama, adil. 23.6 juta pengguna domestik di Semenanjung akan menikmati kadar yang lebih adil, selaras dengan penggunaan sebenar. Kedua, efisien. Ramai akan menerima insentif cekap tenaga khas untuk penggunaan kurang daripada 600 kW sejam atau bil di bawah RM235 sebulan. Ketiga, telus. Subsidi masih ada dan golongan yang paling memerlukan akan terus dibantu, termasuk rebate RM40 sebulan untuk golongan miskin tegar. Kesimpulannya, ramai yang tidak akan terkesan. Malah sistem baru ini akan membantu rakyat untuk lebih jimat dan menggunakan tenaga secara lebih bijak. Bagi pemain industri atau pengusaha pula, kerajaan menggalakkan penggunaan tenaga boleh baru dan inisiatif kecekapan tenaga untuk operasi yang lebih lestari dan efisien. Usaha ini adalah untuk memastikan sistem tenaga negara lebih adil, efisien dan telus untuk jangka masa panjang. Timbul kegusaran dalam kalangan rakyat. Adakah harga barang dan perkhidmatan akan naik ekoran penstrukturan semula tarikh elektrik ini? Jangan bimbang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan sentiasa melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan tiada peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga barang dan perkhidmatan, sekaligus melindungi kepentingan pengguna.